Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Rantut. Terima kasih Yang Ketua. Pada tahun 2016, inisiatif National Blue Ocean Strategy ataupun NBOS dengan izin repositioning of teachers' core duties di bawah sub-inisiatif mengurangkan beban kerja pentadbiran guru juga dikenali sebagai Program Pemantapan Profesion Guru (PPG). Seramai 860 pembantu guru telah dilantik secara pekerja sambilan harian PSH di sekolah-sekolah terlibat seluruh negeri Melaka dan Kedah sehingga Disember 2016. Secara keseluruhannya, pelaksanaan PPG telah berjaya mengurangkan beban tugas guru dalam skop kerja perkeranian dan teknikal ICT. Pengurangan beban tugas yang tiada kaitan dengan tugas hakiki guru ini telah dapat mengembalikan kefungsian dan profesionalisme guru. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dan peluasan PPG bergantung kepada kemampuan keuangan kerajaan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menggunakan kaedah terbaik bagi mengatasi isu bebanan tugas dan tanggungjawab guru. Ini termasuklah pengisian jawatan kosong di sekolah, mengkaji keperluan jawatan guru dan anggota pelaksana, mengurangkan dan memudahkan tugasan kemasukan data ataupun pelaporan, memperhalusi kaedah pengoperasian pengurusan sekolah yang lebih mengutamakan keberhasilan pembelajaran murid serta mengurangkan beban aktiviti bukan melibatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Tan Sri Ketua. Datuk. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah adakah kementerian bercadang untuk mengadakan satu syarat kelayakan tertentu dan juga latihan tertentu supaya tugas dan tanggungjawab mereka ini lebih berkesan bagi membantu guru, dan adakah kerajaan berhasrat untuk menambahkan peruntukan bagi memperluaskan lagi program ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerantuk. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Untuk soalan pertama Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia memang menggunakan peraturan-peraturan yang sedia berkuasa berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2011 iaitu dasar dan prosedur pengambilan pekerja sambilan dan pekerja khidmat singkat. Kriteria pemilihan pembantu guru ini adalah berdasarkan kepada kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia berdasarkan dengan syarat-syarat pelantikan seperti lulus 6 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, dengan 2 mata pelajaran adalah di peringkat kepujian dan selebihnya. Ini merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh biasa. Dan kita akan memastikan pengambilan ini akan terus berdasarkan kepada syarat-syarat pelantikan yang sedia ada. Soalan kedua pula Yang Berhormat, memang hasrat kita untuk meneruskan projek PPH ini kerana ia telah pun berjaya melihat projek ini berjaya dan guru-guru memang menerima baik. Seperti mana saya katakan sebentar tadi, kekangan keuangan merupakan di antara masalah kita dan kita telah pun mencadangkan supaya ia dilaksanakan dan harap kita dapat mendapat peruntukan yang secukupnya untuk meneruskan projek ini. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Yang Berhormat Tuan M. Kulasikaran. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya yang